salam sejahtera, selamat pagi. Pagi ni selepas sarapan Siti pergi jabat GPA dengan cik suami dan terus datang sini lah cik suami urut tempat urut. Ni Taman Kerang, tengok masjid tu. Taman Kerang, Siti berada di Taman Kerang. Waktu pagi urut untuk lelaki di lah kawasan ni. Dia MPK bagi sewa tapak ni untuk urut badan, urut kaki macam tu lah. Dulu ada perempuan ni kat sini tapi orang okey julah, tak nampak kan dia buta, tapi sekarang dia tak buat dah kat sini. Dia cakap sebab dia ada spa lah untuk siapa yang nak tu pergi tempah kat dia lah. Kat IM berapa saya tak ingat lah. Lepas tu tengok, nampak tak orang putih sampah tu. Bila petang ada orang main bola kat sini, tengok tu sampah penuh. Jadi sampah-sampah yang dia orang makan tu, sebab malam dia ada orang buat tepi-tepi ni ada buat apa ni, jual-jualan kan malam-malam ni. Kadang-kadang dia orang ni makan, dia tak isi dalam tu sampah, jadi plastik-plastik tu melayang ke padang bila kena angin macam tu lah. Jadi tengok dia putih sampah. Padang ni memang selalu bersih lah, sebab ni tengah-tengah bandar kan. Siti sebenarnya 2-3 hari ni dia tak masak tau, sakit kepala sebelah kiri, sakit sangat-sangat sampai mata Siti pun rasa macam kabur. Siti pun tak tahu kenapa, maybe disebabkan kepala Siti sakit sangat kot. Nak buat check up dekat UIA bulan 12 tak silap Siti, baru nak x-ray lah. Jadi tak tahu macam mana lagi, macam mana rupa lagi lah. Ni pun Siti disebabkan sakit kepala tu, Siti tak boleh nak bangun, nak berdiri lama, dia jadi macam pening, nak tersungkur macam tu lah. Jadi hari ni Siti tak berdapur lah. Siti pun tak tahu macam mana rupa dapur. Sebelum tu sebenarnya Siti masak, rasa-rasa macam anak tak basuh dia punya bekas makanan yang Siti masak tu. Kebiasaan Siti akan dalam pagi tu Siti akan basuh, bersih dulu kan. Kadang belah malam tu kita dah bersihkan semua, mana pagi tu tak ada lah. Tapi dalam minggu ni memang Siti sakit kepala, tak tahu kenapa. Mungkin banyak fikir kot. Sebab hari Sabtu ni Angah nak balik kuala sendiri dekat Terengganu, jadi banyak benda Siti kena fikir dan kena buat lah. Selain daripada fikir tentang Mak Siti tu pagi-pagi cik suami pergi cari makanan lah untuk dia, sebab kakak Siti pun tak sihat macam Siti juga. Pergi cari makanan untuk mak, bagi dia makan dulu baru kita boleh keluar dan cari sarapan lah. Macam tu lah kebiasaannya cik suami akan buat lah. Jadi ni pun batuk-batuk, saya pun tak tahu. Hari tu dah baik batuk berbulan-bulan rasanya. Lepas tu dia jadi balik sebab hujan panas ni. Kesihatan kita tak normal kan dia. Bukan Siti je yang kena. Kalau kat rumah tu hari tu satu rumah kena, tak keluar lah, bukan tak keluar, tapi tak semuanya lah keluar sebab takut sakit, demam, dia takut berjangkit dengan orang. Sebab satu rumah dah kena, pandai berjangkit lah kan. Tak kata Siti tak pergi klinik makan ubat, tapi itulah kalau dah orang cakap tak serasi tu macam tu lah kan. Jadi buat masa ni banyak benda lah Siti kena fikir tentang Mak Siti, kena fikir lah tentang Siti sendiri. Lepas tu dia punya jadual pergi klinik. Semalam selepas Siti buat fio, semalam Siti buat fio, lagilah orang cakap badan Siti sakit-sakit kan. Sakit-sakit disebabkan kita tak biasa buat gym berat-berat ni. Jadi bila dah buat macam seminggu 2 kali atau seminggu sekali, Siti ambil ni adalah seminggu sekali je. Kalau buat banyak kali lagi teruklah badannya. Macam tu lah Siti tak boleh, sebab daya tahan sakit Siti dah berkurangan kan. Kalau orang biasa ni okey lah kot Siti pun nak cakap tak kecil, sebab tak biasa main gym macam ni kan. Lagi satu orang cakap bila dah kena tu balik rasa pening, letih sebab kita guna tenaga. Macam tu lah. Jadi bila bertambah berfikir jadual untuk ke klinik, ke doktor pakar, banyak. Jadi banyak benda kita fikir lah, kepala pun jadi macam apa cakap, selalu pening. Macam tu lah kiranya. Alah, tak tahulah, cik suami pun dia sakit-sakit disebabkan banyak buat kerja tu berlambak-lambak.
datang. Macam rehat dia tu tak cukup, tidur pun tak cukup, rehat tak cukup, banyak kerja kan. Tangan belah kiri tak silap ni, tangan belah kiri dia jadi dada tu sakit disebabkan dia tebuk, apa orang cakap, tebuk dinding, guna benda yang tebuk tu bergegar, jadi dada dia tu rasa sakit sikit lah. Biasalah kalau kita bekerja benda macam tu, maksud Siti dengan batu semua, dulu dia pernah lah muda-muda memang dah rasa tak ada sakit, tapi bila dah tua tu, berumur tu, semua benda ada lah. Okey lah, sampai sini je video Siti. Jangan lupa like, subscribe, support Siti di video-video yang akan datang lah. Mungkin Siti lambat lah post video sebab Siti tak berapa nak sihat lagi kan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye.